Hello Tegala Squad, Jeffrey speaking here. Jadi minggu lalu ada some of you guys yang komen di Facebook Tequila yang katakan you guys berminat untuk beli t-shirt ni. Jadi saya fikir why not saya buka satu pre-order lah just for you guys. Dan dari segi warna dia ada warna hitam dan juga warna merah. Lepas tu dari segi design sangat simple, ada perkataan Tequila di depan. Lepas tu di belakang saya akan customize nama you guys. Contohnya kalau t-shirt ni saya akan letak nama saya Jeffrey Jasmi. Lepas tu pre-order ni saya akan tutup pada hari Rabu ni. Jadi you guys ada 2 hari lah untuk contact saya. For more information, kalau you guys berminat, please click at the link at the description box below. Hari ini saya akan review satu mechanical keyboard daripada company nama dia Marvo. Sebelum ni saya pernah review diorang punya headset lah. Lepas tu video tu feedback sangat baik. Jadi saya nak lihat lah sama ada keyboard dia pun okey atau tidak. Dari segi harga, keyboard ni adalah sekitar RM210 Malaysia. Nanti saya akan letak satu link di bawah ke Lazada kalau you guys berminat untuk belilah. Pertama sekali kita lihat pada build quality keyboard ni lah. Masa saya first pegang keyboard ni, ia rasa sangat ringan. Tapi dia bukan ringan yang buruk. Dia ringan yang bagus. Kalau you faham lah apa yang saya maksudkan. Lepas tu, kalau saya twist keyboard ni, dia tak flex banyak. Walaupun dari segi build material dia, boleh katakan 100% plastik. Untuk design keyboard ni pula, ia nampak macam Razer Black Widow. Kalau kita fikir secara negatif, tak baguslah kerana tiada identiti sendiri. Tapi kalau kita fikir secara positif, design keyboard ni memang not bad. Lepas tu di bawah keyboard tu ada satu palm rest yang kecil. Masa saya first dapat keyboard ni, saya skeptical lah tentang palm rest ni. Tapi lepas guna 2 minggu, saya approve kerana tangan tak letih kalau kita type untuk masa yang panjang. Size keyboard ni adalah full size. Lepas tu dia mempunyai 104 butang. Lepas tu format dia adalah ANSI lah, which is standard lah untuk Malaysia punya keyboard. Jenis switches untuk keyboard ni adalah brown daripada satu company namanya G-Sen. Frankly speaking, ni kali pertama lah saya dengar company G-Sen ni. Lepas tu saya pun try Google tapi tak dapat carilah sebarang info tentang G-Sen ni. Kalau you guys tahu apa-apa tentang G-Sen, please let me know at the comment box below. Lepas tu brown switches ni adalah jenis tactile, non-clicky punya switches, sesuai untuk siapa yang nak balance antara gaming dan juga typing lah. Kerana feeling dia tu adalah jenis medium, dia tak berat sangat, dia tak ringan sangat. Lepas tu untuk profile keyboard pula, dia adalah jenis contour keys. Dia bukan jenis chiclet, flat ataupun steps. Keyboard ni mempunyai keycaps jenis ABS. Jadi macam mana saya nak test material keycap ni adalah menggunakan water method, di mana saya akan baling keycap tu ke dalam air. Kalau keycap tu terapung, ABS. Kalau keycap tu tenggelam, dia adalah jenis PBT ataupun POM lah. Lepas kelemahan ABS keycap ni adalah dia ada shining effect, di mana kalau kita guna keyboard tu untuk jangka masa yang panjang, dia nampak macam ada satu lapisan minyak lah di atas keycap. Untuk printing method dia pula, dia adalah jenis double shot dan juga pad printing. Double shot sangat bagus kerana legend ataupun dia punya perkataan tu dia takkan hilang untuk jangka masa yang panjang lah. Lepas tu dia punya design font dia tu saya boleh katakan medium lah, ataupun dia tak sangat gaming, dia tak juga sangat minimalistic lah, but still okay for me. Macam mana nak connect keyboard ni ke komputer kamu adalah menggunakan USB cable, dan kabel dia tu adalah jenis braided, which is a good thing. Lepas tu panjang kabel dia adalah 1.8 meter, which is standard. Kerana sebelum ni saya pernah review keyboard yang menggunakan kabel 1.4 ataupun 1.5 meter saja, which is really short. Lepas tu dari segi USB pass through, keyboard ni memang tiada lah. Dari segi rubber fit, keyboard ni mempunyai 4 di penjuru, lepas tu 2 lagi di keyboard riser lah. Lepas tu untuk testing saya cuba tolak dengan tangan. Keyboard ni memang tak senang gerak lah. Lepas tu untuk dia punya keyboard riser, dia hanya mempunyai satu height adjustment saja. Untuk lighting, keyboard ni mempunyai satu jenis backlight saja, iaitu solid color warna hijau. Jadi kalau you guys punya setup adalah hijau, dan keyboard ni okey lah. Lepas tu dari segi brightness, dia boleh control 3 jenis saja ataupun 3 level saja. Yang pertama adalah minimum, kedua medium, lepas tu ketiga adalah maximum lah. Setiap kali you hit minimum ataupun maximum, indicator light dekat sebelah kanan tu dia akan blink lah ataupun klip-klip. Lepas tu dari segi dia punya mode, dia ada 3 saja, iaitu yang pertama off, yang kedua adalah solid color, yang ketiga adalah breathing.
Jadi sekarang kita lihat pada main feature untuk keyboard ni lah. Yang pertama adalah switchesnya yang expose. Jadi design ni sangat bagus kerana senang nak kasih bersih keyboard tu. Bayangkanlah kalau satu urat rambut jatuh di atas keyboard, you guys hanya perlu tiup saja, rambut tu terus boleh hilang. Okay. Lepas tu yang kedua adalah Windows lock button, which is crucial for gamers. Lepas tu yang ketiga adalah full anti-ghosting dan juga NKRO. Tapi saya sudah test feature ni, dia bukan full anti-ghosting ataupun NKRO. Keyboard ni hanya mempunyai 6 KRO sahaja, which is still better lah than the membrane, which is 2 KRO. Untuk typing test, saya akan bandingkan keyboard ni dengan TTE Sports Mecha Pro yang mempunyai Cherry MX Blue switches. Dari segi software, keyboard ni memang tiada lah. Lepas tu untuk warranty pula, keyboard ni adalah 1 tahun sahaja. Tapi kalau mereka boleh extend sampai 2 tahun, lagi bagus. Jadi mereka boleh compete lah dengan Armageddon. Before I end this video, I would like to recap all the pros and cons of this keyboard. Jadi mari kita lihat pada pros dahulu. Yang pertama adalah build quality dia yang sangat bagus, walaupun dia diperbuat daripada plastik lah. Yang kedua adalah design dia pun nampak cantik lah. Tapi design ni sangat subjektif lah. Mungkin saya suka, you guys tak suka. Lepas tu yang ketiga adalah dia punya palm rest yang kecil tu. Walaupun dia kecil tapi at least dia selesa lah untuk typing. Lepas tu yang keempat adalah keycap dia yang jenis double shot, yang sangat tahan lasak lah. Lepas tu yang kelima adalah dia setiap switches tu ada individual LED. Jadi dia punya lighting untuk keycap tu sangat even lah. Lepas tu yang keenam adalah dia punya jenis switches ataupun design switches yang expose. Jadi senang nak kasih bersih keyboard tu. Dari segi kelemahan pula, yang pertama adalah harga dia. Kalau saya suggest mereka letak sekitar RM180 Malaysia. That will be a sweet spot lah. Lepas tu yang kedua adalah dia punya keycap material, which is ABS. Kerana ABS ni dia ada shining effect lah. Lepas tu yang ketiga adalah lighting dia yang warna hijau sahaja. Kalau saya suggest mereka guna at least 3 sampai ke 4 jenis warna. Contohnya merah, hijau, biru dan juga ungu. Jadi setiap user boleh mesh keyboard ni dengan setup mereka. Jadi itu saja video untuk hari ini. And the hashtag for today is Raise the Clock. Like usual, thumbs up if you like it, sub if you're new here, and I shall talk to you guys in the next video. Ciao!